Ketika kerajaan perpaduan baru ditubuhkan dulu, Pakatan Harapan ke Barisan Nasional ke dalam nak menjustifikasikan perkahwinan tu, Titah Sultan lah yang jadi dia punya shield. Ini Agong yang suruh kita hormat Titah Agong. Tetapi ketika kerajaan perpaduan yang jadi kerajaan, banyak kita tengok Titah Sultan tu dia ikutlah. Contohnya macam Titah Addendum, dan kemudian di Selangor baru-baru ni lah isu babi. Tapi bila Sultan kata tak nak, malah ada yang challenge. Malah challenge terus kuasa. Maksudnya tak ada kuasa lah untuk Sultan buat begitu kan. So pandangan Nick macam mana tentang isu macam ni? Sejak 1998, mungkin Gen Z pun ada yang tak lahir lagi. Ramai juga dah yang meninggalkan Datuk Seri Anwar Ibrahim ni. Kalau batch pertama dulu Chandra Muzaffar, Marina dan sebagainya lah. Kemudian sebelum Rafizi dengan Nick ni, Azmin and the gang lah. Sekarang Rafizi Ramli dan Nick pula meninggalkan dia. Apa perbezaan yang ini dengan yang lepas-lepas? Nick ni sebenarnya rapat juga dengan Nurul Izzah Anwar, bagi yang tahulah. Sebab daripada awal kan. Okay, Nurul Izzah Anwar ialah somehow dah jadilah timbalan presiden apa saja proses. Kenapa Nick tak memilih untuk bantu dia pula? Sebab you are very close bagi yang tahulah. Kan? Sebab dia sekarang dah tak ada orang macam Nick dah. Tak siapa-siapa tak keliling dia kan. Jadi mungkin sebab itulah dia dilihat tak berapa strong. Mungkin ada orang lagi hebat kot.